Apa? Jawab okey. Satu, dua. Kalau orang kata Bazar Perjaya mahal. Kita cek mahal macam ni. Sazwan, kalau nak apa-apa cakap tau. Kita push up 10 orang kalau abang beli. Oh, je nak. Oh, baik. Saya cuma nak kopi je. Satu, dua, 26, 26, 27, 28, 29, 30 dah. Allah Akbar. Okey, masih banyak. Kita tambah berapa ringgit kalau double? Kalau yang cheese yang banyak, yang Easy dia punya inti banyak eh? cheese tu buat tender dia semua dalam 200 gram. Saya nak lebih. Boleh. Yang kau nak lebih kita lebih lah. Saya nak inti je lebih sebenarnya. Saya punya ini double, yang ini cheese dia bagi sikit je. Itu je saya nak. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Daging. Okey lah, daging nampak banyak. So ini sahaja dalam RM20. Dan kita ada air Tuan Azir Water. Walaupun tak sejuk, sedap jugalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masa daging ni dulu. Daging ni tak banyak ni, tapi saya minta double kan. So 2 kali ganda daging dia. Banyak gila pula. Tak tahu makan daripada sudut mana ni sebab tebal tu. Rasa lancar daging dia. Lepas tu pun saya kata nak cheese sikit. Rasa juga dia punya cheese. Yang bestnya sebab rasa daging dia. Punya spice. Daging dia tak rasa kosong. Lepas tu cheese dia bagi dia lagi sedap. Tapi tak sos. Kalau tak sos memang tak rasa daging dia langsung. Okey, dah habis separuh. Baru rasa macam pedas sikit je. Allah Akbar. Paling kurang pun kita dapat dalam 40 gram protein ni. Lepas tu lada banggalau warna hijau dia bagi bau lagi sedap lah. Dia tak rasa berminyak sangat. Lembik sangat, banyak air. Allah Akbar. Anak perempuan saya perangai macam mak dia. Apa ni? Kuih ni pula bentak jadi. Ha? Bentak. Apa dia? Kuih ni bentak. Bentak tu apa? Batas nak masak. Oh. Harga kena dengan makanan.